Assalamualaikum, Alhamdulillah dah siap lagi sebuah Pro2 Alza 1.5. Sekejap lagi kita nak handover dengan customer, so kita akan review apa yang customer ni dah buat untuk kereta beliau. Owner ni mengambil package salin half cut, pasu sete, aircon digital keyless. Barang-barang yang kita tukar adalah seperti engine, gearbox, set aircon, satu set wiring daripada wiring engine, wiring gearbox, wiring dashboard dan juga wiring lantai, termasuk dengan ECU dan juga TCU. So kereta ni sebelum ni tak ada ABS, kita runningkan sekali dengan ABS system. Pada bahagian luaran, owner telah menukarkan bumper depan belakang version 3. Ini adalah bumper depan Alza version 3. Lampu dia mengekalkan lampu lama lagi, tapi kalau nak tune, tukar sekali dengan lampu yang model baru ni lah. Dan ini adalah bahagian belakang bumper Alza version 3. Dan owner juga menukarkan side mirror auto flip daripada model Paso Sete. Itu adalah bahagian luaran. So kita akan review pada bahagian dalaman pula. Apabila menggunakan sistem keyless, so kita akan bagi sekali dengan button keyless ni. So kalau kita nak lock, kita lock je button, dia dah lock. Unlock, kita tekan lagi, dia akan terbuka pintu. Tapi make sure remote ni ada dekat dengan korang. Kalau jauh memang tak boleh lah. Okay, jom kita tengok bahagian dalam pula. Kalau kita nak start engine, ulas je button ni, dia akan hidup. Sama juga nak turn off, ulas balik. Dan sama juga kunci ni atau remote ni mesti dekat dengan korang. Kalau tak memang kita tak boleh hidup. Okay, side mirror ni, side mirror atau flip, jadi dia ada switch kat dalam. So kita tekan switch ni untuk lipat. So side mirror akan lipat. Dan kita tekan lagi switch ni, dia buka balik. So switch ni mesti nak kena tekan. Ini adalah interior ataupun dashboard daripada model Paso Sete keyless aircon digital. So dekat sini kita ada ni compartment boleh letak air. So ada drawer kat sini. So ini adalah untuk controller aircon. So aircon ni adalah aircon digital. So kat sini kita boleh adjust lah semua-semua. Dan sini adalah console gear atau gear lever untuk control gear, steering. Dan ada lagi drawer kat sini. Okay, itu pada bahagian dashboard. Pada bahagian bawah ni, ini adalah foot brake ataupun brake kaki bagi menggantikan handbrake. Dia sama juga macam Alza Auto, pedal minyak, pedal brake macam biasa. Di bahagian lain kita juga menukarkan door trim untuk 4 pintu dan juga pillar complete pillar complete Paso Sete warna cream untuk satu kereta. Door trim ni kita akan tukar untuk ke 4 pintu. Macam seat, owner mengekalkan seat lama beliau. Mungkin dia akan cari seat sambung hitam lah, dia tak nak pakai seat sambung cream. So nanti dah ada, kita akan offer dekat dia. Satu lagi kelebihan untuk sistem Paso Sete ni, kita ada shiftronic. So bila kita nak jalan shiftronic ataupun macam kita nak guna manual boleh tolak ke kanan. So boleh tengok dekat meter, pakai zoom meter, cameraman, nampak tak? Tengok kita boleh adjust gear ikut macam mana cara pemanduan kita. Gear 2, gear 3, gear 4. Okay, so kita boleh drop gear. Itulah kelebihan sistem Paso Sete. Dan ini juga ada eco mode, mode minyak lebih jimat lah. Okay, so kalau kita nak normal balik, untuk fully auto just tolak ke kiri, dan dia akan normal balik macam biasa. Anda ada Alza, berminat dengan package ni, anda boleh terus datang ke garaj kami yang berada di USJ 1 Subang Jaya, ataupun boleh call 019-665-3685 ataupun klik link di bio untuk sebarang pertanyaan lanjut. Assalamualaikum.